Anda merasakan satu kegelisahan, bukan? Satu perasaan di dalam diri yang sukar untuk dijelaskan. Seolah-olah anda sedang menunggu sesuatu tetapi anda tidak tahu apa ia. Mungkin ia hadir sebagai rasa tidak puas hati dengan kehidupan anda sekarang, atau rasa kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apa-apa pun di dunia luar. Anda mungkin melihat cermin dan merasakan orang yang anda lihat itu tidak lagi selari dengan siapa diri anda yang sebenar. Rasa gelisah ini bukanlah satu kesilapan. Ia bukan tanda bahawa anda telah gagal. Sebaliknya, ia adalah isyarat yang paling jelas bahawa anda sedang berada di ambang satu transformasi pribadi yang amat mendalam. Fikirkan kehidupan anda sehingga kini sebagai satu sistem operasi sama seperti dalam komputer. Sistem operasi ini dibina daripada kepercayaan yang anda warisi, pengalaman masa lalu, trauma yang tidak diselesaikan dan naratif masyarakat tentang bagaimana kehidupan sepatutnya dijalani. Untuk sekian lama, sistem ini telah berfungsi atau sekurang-kurangnya ia telah membantu anda untuk terus hidup. Tetapi sekarang ia telah usang. Tuntutan tenaga dari realiti baru yang ingin anda ciptakan terlalu besar untuk sistem lama ini. Rasa kecewa, buntu dan letih yang anda alami adalah seperti glitch atau ralat sistem. Ia adalah petunjuk bahawa sistem operasi dalaman anda sedang bersedia untuk satu naik taraf sepenuhnya. Ia bukan sedang rosak. Ia sedang bersedia untuk berkembang. Perubahan ini akan memuncak dan menemui satu titik penumpuan simbolik pada 24 Oktober. Tarikh ini bukanlah satu tarikh ajaib yang rawak, tetapi satu penanda getaran, satu portal di mana kerja dalaman yang telah anda lakukan akan sejajar dengan peluang luaran. Perubahan besar ini bukanlah sesuatu yang akan berlaku kepada anda. Ia adalah sesuatu yang akan muncul melalui anda. Ini adalah perbezaan yang amat penting. Kita sering diajar untuk mencari jawapan, penyelamat atau peristiwa di luar diri kita untuk mengubah keadaan kita. Tetapi anjakan ini adalah satu penentukuran semula tenaga dari dalam. Ia adalah perubahan kesedaran anda. Fikirkan kembali semua firasat, intuisi dan visi yang pernah anda alami sepanjang hidup anda. Detik-detik di mana anda tahu sesuatu tanpa tahu bagaimana anda mengetahuinya. Setiap detik itu adalah sebahagian daripada proses penyediaan. Kesedaran anda telah perlahan-lahan meregang, membiasakan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ia telah menghantar isyarat kepada anda tentang masa depan ini. Tetapi, sistem operasi lama anda menolaknya sebagai angan-angan atau khayalan. Kini, proses penentukuran semula itu semakin memuncak. Anda tidak lagi boleh mengabaikan bisikan jiwa anda. Apa yang anda alami adalah peralihan dari kesedaran yang berakar pada masa lalu kepada kesedaran yang berlabuh pada potensi masa depan anda. Dari segi fizik kuantum, anda sedang mengubah frekuensi getaran asas anda. Dan apabila frekuensi dalaman anda berubah, realiti luaran anda mesti mengikut hukum alam, menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan getaran baru itu. Punca utama konflik dalaman yang anda rasakan datang dari minda separa sedar anda. Neurosains telah menunjukkan bahawa 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah tempat di mana sistem operasi lama anda dipasang. Ia menyimpan setiap ingatan, setiap kepercayaan yang terhad dan setiap tindak balas emosi yang telah diprogramkan sejak anda kecil. Identiti lama anda, siapa yang anda fikir anda, hidup di sini. Apabila kesedaran anda mula beralih ke frekuensi yang lebih tinggi, minda separa sedar mengesannya sebagai satu ancaman. Misinya adalah untuk memastikan anda selamat dan baginya selamat bermakna kekal sama. Ia akan mencetuskan keraguan, ketakutan dan sabotaj diri untuk menarik anda kembali
ke zon selesa yang dikenalinya. Ini disokong oleh bidang epigenetik yang menunjukkan bagaimana emosi dan persepsi kita boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan gen tertentu. Anda secara literal telah mengkodkan identiti lama anda ke dalam biologi anda. Perasaan gelisah yang anda rasai adalah pertembungan antara kesedaran anda yang sedang berkembang dan pengaturcaraan biologi lama anda yang menentang perubahan. Memahami ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri. Anda tidak berperang dengan diri sendiri. Anda hanya sedang menulis semula kod yang telah lapuk. Untuk mengemudi anjakan ini, anda perlu beralih dari menjadi peserta dalam drama kehidupan anda kepada menjadi pemerhati kuantum. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum, para saintis mendapati bahawa zarah subatom berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga. Tetapi saat ia diperhatikan, ia runtuh menjadi satu realiti yang khusus. Kesedaran pemerhati secara literal mencipta realiti. Anda perlu menggunakan prinsip ini dalam hidup anda. Hentikan pemerhatian hidup anda dari perspektif masa lalu anda, dari sudut pandang identiti lama yang penuh dengan luka dan batasan. Sebaliknya, anda mesti mula memerhatikan kehidupan semasa anda dari perspektif diri masa depan anda, versi diri anda yang telah pun melalui transformasi ini. Tanya diri anda, bagaimanakah versi diri saya yang telah mencapai keharmonian dan kejelasan ini akan melihat cabaran ini? Apakah yang akan dia rasakan? Apakah tindakan yang akan dia ambil? Dengan memerhati masa kini, anda melalui lensa masa depan, anda menarik realiti masa depan itu ke masa kini. Ini bukan sekadar pemikiran positif. Ia adalah penjelmaan getaran. Dalam mekanik kuantum, terdapat satu prinsip yang dipanggil resonance. Apabila dua sistem bergetar pada frekuensi yang sama, tenaga boleh dipindahkan dengan cekap di antara mereka. Dengan secara sedar memilih untuk merasakan emosi dan memikirkan fikiran diri masa depan anda mula bergetar pada frekuensinya. Apabila anda melakukannya, alam semesta melalui hukum resonance tidak mempunyai pilihan selain mula menyampaikan kepada anda orang, idea dan peluang yang sepadan dengan frekuensi baru itu. Ramai yang tersalah anggap bahawa kebangkitan rohani adalah tentang mengatasi atau meninggalkan bahagian diri kita yang gelap atau terluka. Mereka percaya mereka perlu menjadi sempurna, suci atau bebas dari semua kelemahan sebelum mereka boleh melangkah ke dalam kuasa mereka. Ini adalah satu salah faham yang semendalam. Transformasi sebenar bukanlah tentang transendensi. Ia adalah tentang integrasi. Anda dipanggil untuk menyatukan semua bahagian diri anda menjadi satu keseluruhan yang padu. Bahagian diri anda yang terluka, yang merasa tidak layak, perlu dibawa ke dalam cahaya kasih sayang anda, bukan dibuang. Kerana di dalam luka itu terdapat data tentang daya tahan dan kekuatan. Bahagian diri anda yang keliru dan ragu-ragu perlu dihormati kerana ia mengandungi data tentang kepentingan mencari kejelasan dan kebenaran. Dan bahagian diri anda yang bijaksana, yang sentiasa mengetahui potensi anda, perlu diberi kuasa untuk memimpin. Apabila semua bahagian ini, yang terluka, yang keliru dan yang bijaksana, berhenti berperang antara satu sama lain dan mula berkomunikasi, anda mencapai keadaan yang dipanggil koheren dalaman. Fikirkan ia seperti sebuah orkestra. Jika setiap pemuzik memainkan lagu yang berbeza, hasilnya adalah hingar. Tetapi apabila semua orang memainkan skor muzik yang sama, hasilnya adalah simfoni yang indah dan kuat. Koheren dalaman adalah keadaan di mana fikiran, emosi dan tindakan anda semuanya sejajar dengan satu niat. Medan tenaga anda menjadi sangat kuat dan teratur.
Inilah keadaan dari mana manifestasi segera berlaku. Ini bukanlah idea baru. Ajaran kerohanian purba dari seluruh dunia, dari falsafah, Vedanta tentang Atman atau menemu diri sejati, hinggalah kepada konsep kesatuan ilahi dalam mistisisme Kristian, semuanya menunjuk kepada kebenaran yang sama tentang penyatuan dalaman ini. Misi anda sekarang bukanlah untuk membuang mana-mana bahagian diri anda, tetapi untuk menjadi konduktor orkestra dalaman anda, menyelaraskan semuanya untuk memainkan muzik jiwa anda. Dalam proses ini, panduan anda yang paling boleh dipercayai bukanlah minda logik anda tetapi intuisi anda. Minda sedar anda adalah terhad. Ia hanya boleh memproses bilangan kecil data pada satu-satu masa, dan ia sangat dipengaruhi oleh pengatur caraan masa lalu. Intuisi sebaliknya adalah sistem pemprosesan data badan anda yang canggih. Ia beroperasi pada tahap kuantum, mengambil isyarat tenaga dan maklumat dari medan di sekeliling anda yang jauh di luar jangkauan 5 deria. Ia adalah kebijaksanaan badan anda yang bercakap terus kepada anda. Ketika anda melalui naik taraf ini, minda logik anda akan menjadi tidak boleh dipercayai. Ia akan cuba memahami perubahan itu menggunakan parameter sistem operasi lama. Dan ia akan gagal. Ia akan memberitahu anda bahawa anda gila, bahawa anda melakukan kesilapan. Anda mesti belajar untuk mempercayai perasaan dalaman, bisikan senyap atau rasa tahu yang datang dari dalam. Itulah sistem panduan baru anda. Dan fahami ini, setiap cabaran, setiap kehilangan, setiap patah hati yang pernah anda alami bukanlah satu hukuman. Ia adalah persediaan tenaga. Setiap pengalaman itu meregangkan bekas tenaga anda, memperluaskan kapasiti anda untuk menampung lebih banyak cahaya, lebih banyak kuasa dan lebih banyak kebijaksanaan. Setiap kali anda fikir anda akan hancur tetapi anda tidak, anda sedang menunjukkan kepada sistem saraf anda bahawa anda boleh bertahan dengan pembubaran identiti lama. Anda telah berlatih untuk saat ini sepanjang hidup anda. Perjuangan anda bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah latihan kekuatan anda. Apabila anda mula secara sedar melangkah ke dalam anjakan ini, keraguan dan ketakutan pasti akan muncul. Identiti lama tidak akan mati dengan senyap. Ia akan menjerit untuk perhatian, mencetuskan senario terburuk dan mengingatkan anda tentang semua kegagalan masa lalu anda. Apabila ini berlaku, jangan melawannya. Apa yang anda tentang, anda kuatkan. Sebaliknya, amalkan sikap pengiktirafan tanpa pertimbangan. Apabila pemikiran ragu-ragu muncul, katakan dalam hati, saya nampak kamu, pengatur caraan lama. Terima kasih kerana cuba melindungi saya berdasarkan data masa lalu. Tetapi, saya kini sedang memilih realiti baru berdasarkan potensi masa depan saya. Teknik ini yang berakar umbi dalam neuroscience mengiktiraf corak saraf lama tanpa memberinya kuasa. Anda menjadi pemerhati pemikiran anda, bukan mangsanya. Ini adalah kunci untuk melatih semula otak anda. Fahami bahawa 24 Oktober berfungsi sebagai titik penumpuan. Ia adalah satu ambang simbolik di mana tenaga kosmik luaran akan berada dalam penjajaran yang sangat menyokong kerja dalaman yang anda lakukan. Ia seperti seorang peluncur yang menangkap ombak yang sempurna. Peluncur itu masih perlu melakukan kerja mendayung dan mengimbangi, tetapi ombak itu memberikannya momentum yang luar biasa. Pintu gerbang ini memudahkan lompatan kuantum anda. Ia menguatkan niat anda dan mempercepatkan proses penjelmaan semula realiti anda. Ia bukan tentang menunggu sesuatu berlaku pada tarikh itu, tetapi tentang menggunakan tenaga yang dipertingkatkan pada hari itu untuk mengukuhkan pilihan sedar anda untuk berubah. Anda berada di persimpangan jalan. Kegelisahan yang anda rasai adalah panggilan jiwa anda untuk berkembang.
Ia adalah isyarat suci bahawa anda sudah bersedia untuk melepaskan siapa diri anda pada masa lalu untuk menjadi siapa diri anda yang ditakdirkan. Semua yang telah berlaku telah membawa anda ke saat ini. Setiap perjuangan adalah latihan anda. Setiap intuisi adalah peta jalan anda. Anda tidak perlu menunggu kejelasan yang sempurna atau keadaan yang ideal. Itu adalah perangkap sistem operasi lama yang mahu memastikan anda terperangkap. Anda hanya perlu mengambil langkah seterusnya dengan kejelasan separa yang anda miliki sekarang. Percayai intuisi anda. Biarkan identiti lama anda pergi dengan rasa terima kasih atas pelajaran yang telah diberikannya. Pintu gerbang tenaga pada 24 Oktober ini sedang terbuka untuk anda. Ia adalah satu peluang yang sensitif pada masanya, satu jemputan dari alam semesta untuk anda melangkah sepenuhnya ke dalam kuasa anda. Tetapi alam semesta tidak boleh membuat pilihan itu untuk anda. Anda mesti memilih. Pilihlah dengan membuat satu keputusan hari ini, tidak kira betapa kecilnya, yang selari dengan diri masa depan yang anda sedang cipta. Pilihlah dari tempat kuasa peribadi, bukan dari tempat ketakutan. Ini adalah bagaimana anda memberi isyarat kepada medan kuantum bahawa anda sudah bersedia. Pintu itu terbuka. Pilihan untuk melangkah melaluinya adalah milik anda.